Untuk video vlog kali ni agak special sikit sebab Abang Wen nak tunjuk saya awak perjalanan Abang Wen pergi memancing ikan haruan dan juga balik petang tu Abang Wen keluar pula memancing ikan chop raya. Jadi saya awak stay tune dan layan video Abang Wen ni hamari. Okey, sebelum Abang Wen keluar memancing pada pagi ni, Abang Wen sediakan dulu bagi breakfast kita. Jadi untuk pagi ni Abang Wen nak makan sandwich. Jadi kita belah dulu hot dog dan kita goreng sekejap, lepas tu kita masukkan telur 1 biji. Kemudian Abang Wen letak cheese slice daripada cheese day cheddar. Cheese day ni memang sedap dia punya rasa berlemak dan berkering. Lepas tu kita balik. Lepas tu Abang Wen masukkan lagi 2 keping cheese day trim ni sebab yang ni dia ada omega 3. Kemudian kita goreng sekejap roti tu sehingga dia garing. Lepas tu alhamdulillah kita punya breakfast pagi hari ni siap dah. Jadi kalau saya buat breakfast hari ni, makan tu kenyang sampai tengah hari insya-Allah. Okey, perut pun dah kenyang dah. Kita pun terus bersiap-siap dan pergi memancing ikan haruan. Untuk pagi ni ikan agak meriah jugalah. Jadi saya buat layan dulu video Abang Wen ni. Solid fish. Size. Strike. Solid fish. Solid fish guys. Alhamdulillah. Apa ni? Ikan yang kedua kita. Yang ni saiz sedap. Tak lekat guys. Guys, lucu guys. Sayang. Okey, jadi itu saja video memancing ikan haruan Abang Wen. Jadi alhamdulillah kita dapat buat balik sebanyak 2 ekor saja. Untuk petang ni makan tengah hari ni Abang Wen rasa nak makan ayam buttermilk. Ayam buttermilk kali ni kita basuh saja dengan tepung goreng ayam. Lepas tu kita goreng ayam ni sehingga dia betul-betul garing. Bila dia garing macam ni kita akad dan kita ketepikkan dulu. Kemudian kita sediakan daun kari, cili padi dan juga bawang putih dan kita tumis dengan mentega. Apabila kita tumis sehingga dia naik bau, lepas tu kita masukkan susu cair. Lepas tu masuklah garam sebut perasa sikit. Lepas tu kita masukkan cheese day topping ni 3 keping. Kalau saya awak yang mana nak rasa asap salai tu boleh guna cheese day yang smoke ni. Dia akan menambahkan rasa smoky gitu dari masakan kita. Apabila kita masuk cheese slice ni, kita tengok kuah kita akan jadi pekat gini. Kemudian kita masuklah ayam yang kita goreng tadi, kita kacau sekejap dan siap untuk dihidang. Jadi lepas pada masak tu Abang Wen pun terus makan kenyangkan perut dulu sebab lepas lagi kita nak pergi memancing ikan chop raya pula. Jadi jom kita saksikan perjalanan Abang Wen memancing ikan chop raya hamari. Abang Wen kita dia punya fight dia. Alhamdulillah guys. Yeah. Steady. Apa gini? Full video. Oh. Mantap. Mantap. Betul lah. Wah, tak lecah ya. Wih. Ya. Nice. Very nice. Asik ini.
Jadi alhamdulillah pada petang tu banyak ekor jugalah buat seterak ikan copraya. Jadi sehari dah menarik ikan, malam tu kita balik dan perut pun dah lapar dah. Jadi pada malam ni abu nak makan burger. Jadi nak masak burger ni sangat-sangat simple. Mula-mula sekali kita goreng daging burger ni. Lepas tu yang penting sekali kita kena masukkan cheese last daripada cheese day yang flavor burger ni. Cheese day flavor burger ni sangat-sangat sedap sebab dia rasa cheese tu buat jadi burger kita lebih berlemuk. Okey, lepas tu kita masuklah mayo dan juga sos cili sikit. Lepas tu siap untuk dihidang. Saya awak makan kalau burger awak gini bersama pula dengan cheese slice daripada cheese day yang flavor burger ni memang sedap. Memang dia ada rasa keunikan dia sendiri. Saya awak memang kena cuba. Jadi itu saja video Abang kali ni. Semoga bermanfaat. Minta tolong like, komen dan share. Mari.